Pada usia 55 tahun, Fauziah Latif tidak benar-benar muncul untuk mengaku seperti tajuk yang sengaja dibesarkan itu. Tidak ada ledakan, tidak ada pengakuan yang dibuat untuk mengejutkan dunia. Yang ada hanyalah satu lapisan perasaan yang selama ini disimpan rapi, bahawa dalam hidup seorang wanita yang begitu lama berdiri di bawah cahaya pentas, yang paling melelahkan bukan sorakan, tetapi sunyi yang menunggu selepas semuanya reda. Dan di situlah kisah ini menjadi lebih dalam daripada soal cinta biasa. Selepas bertahun-tahun, siapa sebenarnya yang tinggal di hati seseorang seperti Fauziah? Adakah yang membuat sebuah hubungan itu berharga terletak pada kata-kata manis atau pada luka, jarak dan kesetiaan yang dipikul diam-diam? Kerana kadang-kadang yang paling besar dalam hidup bukan hubungan yang paling bising, tetapi yang paling lama mengajar kita erti bertahan. Ada sebab mengapa nama Fauziah Latif tidak pernah benar-benar hilang daripada ingatan orang. Bukan semata-mata kerana suaranya, tetapi kerana ada sesuatu pada dirinya yang selalu terasa jauh dan dekat dalam masa yang sama. Dia muncul dalam dunia hiburan sejak penghujung 1980-an ketika wajahnya masih muda dan lagu-lagunya mula berputar dari radio ke hati orang ramai. Sebelum semua gelaran, sebelum semua nostalgia, dia hanyalah seorang perempuan dari Perak yang naik ke pentas amal di Stadium Merdeka pada 1987, lalu ditemukan oleh dunia yang kemudian tidak lagi memandangnya sebagai orang biasa. Itulah barangkali permulaan kepada satu hidup yang dari luar tampak indah, tetapi dari dalam tentu menuntut harga yang tidak kecil. Kita selalu melihat penyanyi seperti Fauziah dari sisi yang terang. Kita ingat lagu-lagu yang pernah menjadi teman waktu muda, kita ingat wajahnya yang lembut, kita ingat bagaimana namanya pernah berdiri sebagai salah satu simbol keanggunan wanita Melayu di pentas hiburan. Namun, semakin lama seseorang hidup di bawah perhatian ramai, semakin besar juga kemungkinan dia belajar menyembunyikan letihnya dengan tenang. Dan di sinilah kisah hatinya tidak boleh dibaca seperti gosip. Ia perlu disentuh perlahan-lahan kerana ada bahagian hidup yang tidak pecah dengan bunyi tetapi runtuh dalam diam. Mungkin itu sebabnya bila orang cuba melekatkan tajuk besar pada namanya di usia 55 tahun, yang sebenarnya mengejutkan bukanlah pengakuan itu sendiri. Yang lebih menyentuh ialah hakikat bahawa selepas begitu banyak tahun, Fauziah masih memilih untuk bercakap dengan nada yang tertahan, tidak melebih-lebihkan, tidak menyalahkan sesiapa, seolah-olah ada fasa dalam hidup yang sudah lama dia terima, walaupun bukan semua daripadanya pernah mudah. Pada Mei 2025, Fauziah mengakui bahawa dia masih belum bersedia membuka pintu hati untuk berkahwin lagi selepas 2 perkahwinan yang berakhir dan hampir 2 dekad menjalani hidup sebagai ibu tunggal. Pada ketika ramai orang mungkin mencari teman baru untuk menutup sunyi, dia justeru meletakkan tumpuannya pada ketenangan diri dan ibunya yang semakin berusia. Di situ, cerita ini mula berubah wajah, kerana apa yang tinggal dalam hidup seorang wanita bukan sentiasa cinta yang datang, tetapi tanggungjawab yang tidak boleh ditangguhkan. Dalam hidup Fauziah, rumah tangga bukan kisah dongeng yang selesai dengan satu jawapan indah. Dia pernah melalui 2 perkahwinan dan 2 perpisahan. Dan yang lebih menyentuh, ada masa selepas perceraiannya dahulu, 2 anaknya tinggal bersama bekas suami. Bagi orang luar, itu mungkin sekadar fakta. Tetapi, bagi seorang ibu, itu bukan fakta. Itu adalah ruang kosong yang tidak semua orang tahu bagaimana mahu menanggungnya. Sebab itu, apabila kita bercakap tentang Fauziah Latif, kita sebenarnya tidak sedang bercakap tentang siapa yang datang dan pergi dalam hidupnya saja. Kita sedang bercakap tentang seorang perempuan yang pernah memiliki kemuncak populariti, tetapi tetap harus pulang kepada realiti yang jauh lebih sunyi daripada tepukan penonton. Bayangkan kontras hidup itu.
Di satu sisi, dia ialah G yang dikenali ramai, penyanyi yang membesar bersama memori pendengar Malaysia, wanita yang satu ketika cukup kuat auranya untuk duduk sebagai juri Malaysian Idol pada 2004, menilai bakat generasi baru dengan kewibawaan yang dibina bertahun-tahun. Di sisi lain, dia tetap seorang anak yang kini memilih untuk menjaga ibunya dan seorang wanita yang tahu bahawa tidak semua kesunyian perlu diisi segera. Dan mungkin di sinilah letaknya lapisan yang ramai orang terlepas pandang. Ada orang yang hidupnya kelihatan lengkap ketika muda, tetapi hanya benar-benar menjadi dalam ketika usianya sudah melewati banyak kehilangan. Fauziah tidak perlu berkata terlalu banyak untuk membuat orang faham bahawa pengalaman telah mengubah cara dia memandang cinta. Kerana selepas kegagalan, seseorang biasanya ada dua pilihan, menjadi keras atau menjadi jujur. Pada Fauziah, yang kelihatan bukan kekerasan. Yang kelihatan ialah kejujuran yang tenang. Kejujuran bahawa tidak semua hati mahu dibuka semula hanya kerana dunia fikir sudah sampai waktunya. Namun di sebalik semua ketenangan itu, masih ada satu persoalan yang membuat kisah ini terasa dekat di dada. Apakah sebenarnya yang paling lama tinggal dalam diri seseorang selepas cinta tidak menjadi seperti yang diharapkan? Adakah wajah orang yang pernah dicintai atau pelajaran yang ditinggalkannya? Dan bila seorang wanita yang pernah begitu dipuja akhirnya memilih untuk tidak terburu-buru mencari pengganti, adakah itu tanda dia masih menunggu sesuatu atau tanda dia akhirnya belajar bahawa nilai hidup tidak selalu datang daripada siapa yang memegang tangan kita? Itu yang membuat cerita Fauziah bukan sekadar kisah selebriti. Ia adalah kisah tentang seorang wanita yang pernah berada di tengah cahaya, lalu belajar bahawa bahagia kadang-kadang tidak datang semula dalam bentuk yang sama. Kadang-kadang ia datang sebagai reda, kadang-kadang sebagai jarak, dan kadang-kadang ia datang dalam bentuk satu keputusan yang sangat dewasa untuk tidak memaksa hati menerima apa yang belum benar-benar mampu dipikul. Tetapi ada satu bahagian lain yang membuat perjalanan ini lebih berat, lebih manusiawi dan mungkin lebih jujur daripada yang orang sangka. Kerana dalam hidup seperti Fauziah, ujian sebenar bukan hanya pada saat hubungan itu berakhir, tetapi pada apa yang masih perlu dipertahankan selepas segalanya berubah. Dan di situlah kita mula nampak bahawa yang paling besar dalam kisah ini mungkin bukan siapa yang pernah dicintainya, tetapi siapa yang tetap dia jaga walaupun dirinya sendiri pernah terluka. Dan apabila seseorang sampai ke tahap itu, cara dia memandang hidup juga berubah perlahan-lahan. Fauziah seperti tidak lagi berdiri di hadapan dunia untuk membuktikan bahawa dia masih layak dicintai. Dia sudah melewati fasa itu. Yang lebih penting sekarang barangkali bukan siapa yang datang membawa janji, tetapi siapa yang benar-benar hadir ketika hidup tidak lagi dihiasi sorakan, bunga dan bayangan manis yang cepat pudar. Di usia seperti ini, seorang wanita biasanya tidak mencari yang paling indah di mata orang. Dia mencari yang paling tenang di dalam jiwa. Itulah sebabnya pilihan Fauziah untuk tidak tergesa-gesa membuka lembaran baru terasa jauh lebih menyentuh daripada mana-mana tajuk sensasi. Kerana ia memperlihatkan satu bentuk keberanian yang lain. Keberanian untuk duduk bersama sepi tanpa terburu-buru menamakannya sebagai kekurangan. Tidak semua orang mampu. Ramai yang takut pada ruang kosong, lalu mengisinya dengan apa sahaja agar tidak terasa sunyi. Tetapi ada juga orang yang memilih untuk tinggal sejenak di situ, memerhati dirinya sendiri, menilai semula apa yang benar-benar penting dan menerima bahawa hati juga ada waktunya sendiri untuk sembuh. Dalam perjalanan seperti itu, yang berubah bukan hanya perasaan terhadap cinta, tetapi juga makna setia. Setia tidak semestinya bermaksud bertahan pada seseorang sampai akhir. Kadang-kadang,
Setia bermaksud tidak mengkhianati luka sendiri dengan memaksa bahagia yang belum siap diterima. Kadang-kadang, setia juga bererti tetap menjadi anak yang hadir untuk ibunya, tetap menjadi ibu yang menyimpan tempat untuk anak-anak dalam hatinya, tetap menjadi wanita yang tidak membiarkan pahit mengubah kelembutannya. Dan mungkin itulah bentuk kasih yang paling sukar dilihat orang kerana ia tidak diumumkan dengan kata-kata besar. Ia hanya dijalani hari demi hari dalam diam. Di sinilah kisah Fauziah terasa semakin berat dan semakin manusiawi. Dunia mungkin mengenang dia sebagai penyanyi yang elegan, sosok yang suaranya pernah mengisi banyak ruang dalam hidup orang lain. Tetapi di balik semua itu, ada seorang perempuan yang telah belajar bahawa kejayaan di mata umum tidak selalu mampu memeluk kita ketika malam terasa panjang. Pentas memberi nama, tepukan, memberi pengiktirafan. Tetapi hanya hubungan yang tulus mampu memberi rasa pulang. Dan apabila beberapa hubungan besar dalam hidupnya tidak bertahan seperti yang pernah diharapkan, Fauziah tidak kelihatan berubah menjadi sinis. Itu yang paling halus, tetapi juga paling kuat. Kerana tidak semua orang yang pernah kecewa masih boleh memandang hidup dengan selembut itu. Ada yang selepas kehilangan menjadi dingin, ada yang selepas dikhianati menjadi keras, ada yang selepas ditinggalkan mula meragui semua bentuk kasih. Namun pada Fauziah, yang terasa justeru semacam keheningan yang matang. Seolah-olah dia sudah memahami satu hakikat yang hanya datang bersama usia, bahawa cinta tidak selalu gagal hanya kerana ia tidak kekal. Ada hubungan yang tetap berharga, walaupun akhirnya tinggal kenangan, kerana di dalamnya kita pernah belajar bertahan, memaafkan, mengalah, berharap dan akhirnya melepaskan. Dan mungkin di sinilah puncak emosi kisah ini perlahan-lahan terbentuk. Bukan pada saat seseorang melamar, bukan pada saat gambar bahagia dipamerkan, bukan juga pada saat perpisahan diumumkan, tetapi pada saat seorang wanita melihat semula seluruh hidupnya, lalu memilih untuk tidak bercakap dengan marah. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan yang datang selepas terlalu banyak perkara dipendam sendirian. Bayangkan berapa banyak yang perlu dilalui seseorang sebelum dia boleh sampai ke titik itu. Titik di mana dia tidak lagi mahu menang dalam cerita lama, hanya mahu damai dengan dirinya sendiri. Dan dari situ, kita mula faham bahawa apa yang membuat nama Fauziah Latif masih meninggalkan kesan bukan sekadar kerana dia pernah terkenal, tetapi kerana dalam caranya yang tenang, dia seperti membawa satu pesan yang sangat dewasa, bahawa hidup tidak menjadi kurang bermakna hanya kerana tidak semua cinta berjaya kita simpan. Kadang-kadang, yang paling tinggal bukan pasangan, bukan janji, bukan masa lalu yang indah, tetapi watak yang terbentuk selepas semuanya. Dan watak itulah yang membuat seseorang akhirnya kelihatan lebih dalam, lebih lembut, lebih benar. Tetapi masih ada satu lapisan terakhir yang membuat kisah ini sukar dilupakan. Kerana selepas segala yang telah berlalu, persoalannya bukan lagi sama. Ada Fauziah akan membuka hati sekali lagi. Persoalan yang lebih besar ialah, setelah sekian lama memberi suara kepada dunia, kepada siapa? Sebenarnya dia menyerahkan bahagian dirinya yang paling sunyi. Dan mungkin jawapannya tidak berada pada masa lalu, tetapi pada apa yang akhirnya dia pilih untuk jaga sampai hari ini. Dan mungkin di situlah seluruh cerita ini akhirnya menemukan bentuknya yang paling jujur. Bukan pada tajuk yang seolah-olah menjanjikan satu pengakuan besar, tetapi pada kesedaran yang datang perlahan bahawa Fauziah Latif tidak sedang mengejar apa-apa lagi untuk membuktikan nilainya. Pada usia 55 tahun, yang kelihatan semakin jelas bukan sensasi, tetapi ketenangan seorang wanita yang sudah melalui cukup banyak hal untuk tahu beza antara cinta yang mempesona dan kasih yang benar-benar bertahan. Dia pernah hidup dalam cahaya yang membuat ramai orang memandangnya dengan kagum. Dia pernah melalui
hubungan, perpisahan, kehilangan, juga hari-hari yang mungkin tidak pernah diceritakan sepenuhnya kepada umum. Namun yang paling menyentuh bukanlah apa yang gagal dipertahankan, tetapi cara dia terus berjalan tanpa menukar kelembutan hatinya menjadi kepahitan. Tidak semua orang mampu sampai ke usia begini dengan jiwa yang masih setenang itu. Akhirnya, mungkin inilah kebenaran yang paling mengejutkan itu. Selepas segala yang berlaku, seorang wanita tidak semestinya mencari cinta baru untuk membuktikan bahawa hidupnya masih lengkap. Kadang-kadang, dia hanya memilih untuk menjaga yang masih ada, menghargai yang tetap tinggal, dan berdamai dengan dirinya sendiri tanpa perlu menjelaskan semuanya kepada dunia. Kerana pada hujung usia yang semakin matang, cinta bukan lagi tentang siapa yang datang paling indah, tetapi siapa yang tetap memberi makna walaupun dalam diam. Dan barangkali yang paling setia dalam hidup bukan orang yang berjanji untuk tinggal selamanya, tetapi hati yang masih sanggup percaya pada kelembutan selepas begitu banyak luka. Pada pendapat anda, dalam hidup seseorang, yang lebih susah itu mencintai atau bertahan dengan kenangan selepas cinta berubah? Kalau kisah seperti ini menyentuh hati anda, tinggalkan pandangan di ruangan komen dan ikut terus saluran ini untuk cerita-cerita yang bukan sekadar tentang selebriti, tetapi tentang hidup yang diam-diam membentuk mereka.